Tadi pagi tadi Radio Era telefon saya kan, ada dengar kan? Ada dengar. Sempena Hari Lelaki Sedunia. Dia tanya saya, "So apa nasihat?" Saya kata, "Nak nasihat apa lagi? Kan lelaki macam itulah." Kan? Lelaki akhir-akhir ni tak tahulah. Baik movie, baik drama, semua menggambarkan lelaki ni jahat saja sekarang. Ipa adalah maut, kata. Lelaki curang, apa tak ada. Kan? Tapi Nabi ajar apa? Nabi ajar, kalau kamu nampak pada pasangan kamu tu ada tak benda yang tak baik pada diri dia, Nabi kata banyak lagi kebaikan dia yang kamu boleh tengok. Baik suami, baik isteri. Sama. Dan saya kata, lelaki ni masuk dalam kategori wira yang tidak didendangkan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab lelaki ni cakaplah apa pun, dia tak layak cerita pasal jasa. Tak. Dia tak layak cerita pasal pengorbanan orang lelaki pada pandangan orang perempuan. Lelaki tak layak cerita pengorbanan, tak layak. Yang melayak berkorban orang perempuan ya. Ni semua pengorbanan, saya berkorban, saya buat itu, awak tak tahu saya macam ni, saya masak, saya itu, saya ini. Betul. Yang layak berkorban perempuan, kau ambil lah semua. Sebab bila lelaki sebut abang pun berkorban, no, itu tanggungjawab. Saya pun tak sangka, saya pun baru dengar tu hari ni Hari Lelaki Sedunia. Kalau tak Radio Era telefon tadi, saya pun tak tahu. Saya kata paling tidak berikanlah sikit penghargaan. Terima kasih abang cik rezeki untuk kami. Mengasih bang. Walaupun gaji abang lagi kecil daripada gaji saya. Ada isteri yang gaji besar, pegawai tinggi. Suami kerja kecil, membantu puak kuasa je. Kadang isteri mempelekeh-lekeh kalau harap gaji abang. Dengan muka-muka kau, wah hajar betul.